Jabatan Meteorologi mengeluarkan amaran cuaca buruk. Oi Mat, kau dengar tak amaran tu Mat? Amaran apa Zam? Kalau macam ni boleh jadi banjir ni Mat. Relax Zam. Kawasan kita mana ada banjir. Kau boleh sabar lagi macam ni Mat? Sabar Zam. Hujan tu rahmat daripada Tuhan. Weh, stres ni aku. Air dan air ni Mat. Relax Zam, relax. Kita selamatkan barang-barang kita dulu. Air dah tinggi. Jom Zam, kita berenang keluar. Kita selamatkan diri, jom. Tunggu weh. Sabar Zam, ini dugaan daripada Tuhan. Allah akan hantar bantuan kepada kita. Sampai macam ni pun kau boleh bersabar lagi kan? Stresnya aku. Allah, kalau apa-apa jadi pada kita macam mana ni Mat? InsyaAllah Zam, bantuan akan tiba. Sabar. Zam, ada bunyi bot Zam. Weh, bomba. Tolong. Kami kat sini. Bismillahirrahmanirrahim. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. Kami pasti akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, kehilangan jiwa dan kekurangan hasil buah-buahan, serta berilah berita gembira kepada orang yang sabar, iaitu orang yang apabila ditimpa musibah, mereka mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami kepunyaan Allah dan kepada Allah jua kami kembali.